Banyak lampu lipas weh. Astaga. Oh my god. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Nothing ting ting ting. Hi guys, pagi. Okay, so this is the second vlog yang aku nak buat pada hari ini. By the way, hari ini aku rasa macam rajin nak buat vlog sebab aku nak kemas my bilik. So as you can see, inilah penampakan bilik aku. Jap aku tunjuk pada korang. Alright, this is my bilik lah. Kalau korang boleh tengok, ini aku punya bilik aku. Sangat-sangat padat ya guys. Sini ada kerangka kucing, atas baju, dan aku punya part aku untuk kalau aku nak buat video ke apa kan. Ini je part aku, and very padat gila. Sumpah. So guys, plannya pada hari ini sebab aku cuti, jadi aku akan kemas semua ni, semua barang-barang yang ada dekat belakang ni. Semua ni kita akan masukkan, kita akan letak dekat luar, and then kita akan kemas. Almari ni kita akan alih letak dekat belah sini, and then katil aku akan letak dekat belah sana, and then sangkar kucing aku akan letak dekat sini. Sebab aku tak nak sangkar kucing tu dekat dengan katil, supaya aku tak hidu bau habuk ke ataupun bau bulu kan. Sebab kita boleh kucing dalam bilik weh. My plan is kucing-kucing aku yang kat bawah ni, yang besar-besar sikit ni aku nak letak dekat luar, dan yang kecil-kecil je aku letak dekat dalam dulu, bagi dia besar dulu, and then bila besar nanti kita akan letak kat luar lah. By the way, aku akan bersihkan bilik, dan aku akan bawa korang semua lah untuk sedikit aku rekodkan momen-momen aku kat bilik. Dan it take aku rasa macam dalam satu hari juga kot, sebab nak angkat almari ni berat nak mampus. By the way, before kita pergi dengan belanja, make sure korang pergi ke intro dulu. Alright, so sekarang ni saya akan angkat saya punya barang-barang dekat belakang sana tu, dan kita akan bawa keluar lah. Macam tu. Sekejap je korang. Banyak mati lah. So ni, semua barang ni kita akan alihkan letak kat luar. Sumpah penat. Oh my god, penat nak mati. Aku dah kata macam hampir separuh lah. Kalau korang tengok bilik aku ni kan, cantik kan bila tak ada barang macam ni dok. Tapi masalahnya aku, bilik aku dah banyak barang. Letih weh, dah berpeluh dah ni. Lepas tu aku sekarang nak tengah mengemop. Bukan mengemop, I mean vacuum. And then almari tu masih belum dialihkan lagi. Nampak tak almari belakang tu kita boleh alih lagi, sebab ada lagi baju-baju kat dalam tu. So aku nak kena move baju-baju, semua baju ada situ. Waktu bilik luar baru aku boleh akak almari. Part yang paling struggle sekali adalah nak akak almari tu dengan katil ni. Katil ni besar weh aku. Aduh, kitanya kurus tapi kita tak mampu. So that's why I need helps. Tapi macam tu lah. So korang tengok lah ya, aku nak mengemat, aku nak vacuum dulu. Sebab banyak ni dah habuk. So sekarang ni saya nak letak saya punya sangkar kucing dekat belah sini. Sebab kucing saya memang akan beli dia kat dalam bilik. Macam ni. Kita akan masukkan dia orang. Dia nak duduk kat ujung ni. Macam tu. Nice. Sudah orang? Sekejap kita tunjuk. Ini dia orang. Hai. Dia akan ada dekat belah sini. Dekat sini tingkap. Tu dia akan stay sini. Halo. Halo. Aku yang besar tadi kita tukar kepada katil kecil. Baru ruang besar ada bilik. Kalau tidak makin ruang kalau katil besar guys. As you can see, this is my katil. Sekat sini kan, kita dah kecilkan katil kita ada kat ujung ni. Sebelah sini mungkin aku akan buat untuk bahagian konten.
Ismin macam untuk aku buat konten bahagian sini kan. Aku rasa more better lah kan. Ataupun bahagian tepi ni. Ataupun macam ni. Kita akan ambil side yang macam ni. Maksudnya video daripada sini kan. Menarik. Sebahagian sini adalah bahagian untuk kita buat shoot, untuk kita buat studio kita, nak buat cover lagu, nak buat konten. This is my, sebenarnya belum sepenuhnya siap lagi. I need to set up. And this is my cat. Halo. Hai. So inilah pemandangan luar. So jadi kalau kita buka neonnya, kita akan nampak pemandangan luar lah. Sini pokok-pokok bunga aku. And sini adalah part yang paling penting sekali, sebabnya aku akan selalu berada dekat depan ni untuk aku nak, orang kata apa, nak bersiap ke, nak pakai skincare ke. Area sini lah tempat akan aku duduk. And okay, belum sepenuhnya siap lagi. Kita akan set up semua. Nanti siap semua sekali, aku akan sekali imbaskan balik kita punya ruang bilik aku ni tau. Stay tune. Siap semua dah ni. So this is my look bilik. Kau nampak kan? Full my bilik. Ok lah, rasa macam berteratur. Cumanya bahagian sini ni agak, aku rasa macam bersepah, and aku kena arrange ke letak dekat tempat lain. And selagi satu ni, aku tak tahulah ni nak letak dekat mana. Barang ni banyak sangat. Baju ni memang dah tak muat dah. Dalam almari pun dah tak muat. Aku tak tahu nak letak mana. And bahagian binatang aku ni, aku letak dia dekat area tingkap sebab senang angin masuk. So habuk-habuk boleh terbih kat sana. Dan aku rasa sampai situ je lah kot hari ni. Okay, so aku tunjukkan secara overall dekat kau. So the overall bilik aku macam ni lah. Satu daripada sini. Ni aku buka lampu ni. Okay, so macam ni. Boleh katakan luas jugalah my bilik kan. Sebabnya kita tukar kita punya katil. Before this I guna queen katil. So that queen katil tu dia makan ruang. Jadi yang ni kita guna katil single balik. And Alhamdulillah bilik more better lah. Item lagi besar. So aku nak shoot video pun boleh je daripada sini ke, ataupun kat belakang ni pun aku rasa macam bersepah dengan banyak produk. Aku tak suka sebenarnya bahagian ni dengan bahagian ni. And one more thing, this, aku tak tahu nak letak dekat mana dah ni. I buntu gila dah. Saya dah buntu guys, saya dah buntu. Saya tak tahu nak letak dekat mana sebab saya tak suka benda yang bersepah. So guys, aku rasa kan sampai sini je kot vlog aku pada hari ini. So terima kasih lah korang sudi menonton. Jadi kalau korang nak aku buat vlog part 2, macam korang nak tengok setup aku, bilik aku dan seterusnya, and kalau lah aku rajin untuk nak buat vlog, dah kau buat. Dan video ni, kalau korang tengok video ni bermakna aku rajin lah edit ya. Kau doakan lah supaya aku ada kekuatan untuk aku nak rajin untuk aku nak edit vlog. Gitu. So aku rasa lah guys, sampai sini sahaja aku vlog kita kan. Walaupun tak seberapa, tapi at least korang boleh nampak aku ni bilik aku more better lah kan. So aku rasa sampai sini sajalah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk korang like, share dan juga subscribe. And until we meet in the next video, Assalamualaikum, bye bye.